Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video kali ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak set up AI agents. Okey, dekat belah kiri ni, pastikan kita dah login lah. Lepas tu kita dah masuk dalam bot kita. Dekat belah kiri ni ada AI Hub. Lepas tu kita klik AI agents. Dekat sinilah kita punya AI agents. Okey, kita pilih salah satu AI agent untuk kita set up ataupun kita boleh klik tambah untuk buat yang barulah. Okay, so kita go through yang sedia ada ni. Okay, ni adalah nama kita punya AI agent. Ni adalah description dia kalau kita macam tak tahu ataupun more kepada kita nak generate agent prompt tu, kita masukkan nama description, lepas tu kita klik generate agent prompt. Dia akan adalah personal rules, skills kat sini. Okay, model ni kita boleh pilih yang mana satu yang kita nak. Lepas tu kita boleh pilih jugalah kalau kita ada MCP servers ataupun AI knowledge base dekat sini. Kalau kita ada nak minta AI ni search, kita boleh knowledge dekat website kita, kita tick lah. Okay, dan ini adalah parameter yang kita boleh set up. Basically yang ni saya punya setup yang basic lah. Okay, dan output format dia kalau kita pilih Markdown boleh, JSON pun boleh. Advanced mode ni kalau kita nak dia ke workflow lain terlebih dahulu. Maksudnya kita ada something ataupun calculation ataupun ada function yang kita nak buat. Okay, so kita boleh pergi ke workflow ni lah. Okay, dan ini adalah persona dan role. Okay, kalau tak faham kita boleh lalukan mouse kita dekat I ni. Okay, ini adalah contohnya dekat sini, apa persona chatbot kita ni, apa persona AI ni, apa dia punya rule dia. Okay, so dekat sini lah. Okay, bahasa Melayu boleh, bahasa English pun boleh. Kita betul lah nama awak ni Wana. Wana ni buat apa? Okay, Wana kena jawab dengan sopan, jawab dengan lemah lembut, pastikan jawab dengan jelas, dengan pendek. Okay, skills ni adalah kita ajar dia apa step-step yang dia kena buat. Okay, contohnya macam ni, skill yang pertama dia kena greeting dulu. Okay, greeting ni macam mana? Kita buat short lah. Kita buat drop down point kat sini. Okay, pastikan macam ni. Okay, lepas tu skill nombor 2, dia select product lah. Contohnya pastikan customer tu pilih apa yang dia nak. Kalau dia tak tahu, bagi suggestion. Okay, lepas tu explain available offer. Okay, bagi tahu apa offer yang kita ada. Okay, kita boleh buat seberapa banyak selagi tak lebih daripada 20,000 patah perkataan. Okay, so ni kita boleh go through lah kita punya skills. Kalau kita tak tahu, kita boleh minta ChatGPT buatkan. Okay, function prompt ni adalah kita ada satu lagi AI function yang kita boleh pilih dekat sini. Nanti dia akan ada function prompt lah dekat atas ni. Product dan service information dia, contohnya kita nak bagi tahu dia nombor phone user, better letak dekat sini lah apa-apa service. Contohnya macam alamat, waktu office hour ke. Alright, lepas tu dekat sini adalah constraint ni maksudnya larangan lah. Okay, jangan ambil order ke. Kalau AI ni adalah consult, kita bagi tahu lah kat sini jangan ambil order macam tu. Okay, dan ini semua kita boleh screenshot dan kita bagi tahu ChatGPT, cakap dengan dia saya nak buat AI agent, apa dia, pasti bagi saya persona dan rules, skills, lepas tu product and service information dan constraints lah. Nanti ChatGPT akan buatkan. Lepas tu kita copy dan paste saja. Okay, kalau kita sebab skills ni lah, biasanya kita akan sentiasa update kita punya skills ni. Contohnya macam kita dah siap buat, kita dah save, lepas tu kita dah try, lepas tu ada benda kita nak adjust. Pastikan bila kita nak edit tu kita save dulu version kita punya AI lah. Contoh macam ni, kita first time kita buat ni version 1. Okay, lepas tu kita ada benda kita nak adjust, kita simpan kat tempat lain.
yang kita buat lah untuk version 2 adalah benda-benda yang kita nak ubah ke, kita nak tambah ke, sebab in case lah kan version 2 tu kita buat macam tak best je kan. So kita boleh copy balik kita punya skills yang version 1 tu. Okay. So dekat sini lah saja, dekat skill ni je banyak yang kita akan ubah, yang kita akan upgrade time to time. Kita akan sentiasa test okey ke tak okey. Kalau tak okey, apa lagi yang kena tambah, apa lagi yang kita kena betulkan, apa lagi yang kita nak ajar dia. Sebab AI agent ni adalah macam kita ajar seorang staff baru yang kita baru masuk. Staff baru yang kita baru hire. Okey. So kita ajarlah dia satu-satu. Okey, mula-mula kena buat apa, lepas tu kena buat apa, kena macam ni ke, macam tu ke, apa-apa yang tak boleh buat. Macam tu, okey. Dan pastikan bila kita dah save, kita dah try, jangan lupa kita sentiasa ada backup lah kita punya skills ni. Okay, in case suatu hari nanti kita nak try, nak guna balik kita punya yang lama tu, so kita dah ada backup, okay. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.